Macam aku cerita tadi, Yadira dengan orang kampung tahu diorang tak boleh kalahkan kartel dengan kekuatan senjata. Jadi, diorang kena guna cara lain untuk paksa El Tequilero ni dengar cakap diorang. Maka diorang buat something yang orang tak jangka langsung pada masa tu. Diorang pergi culik dalam 20 orang yang dipercayai ada kaitan dengan Los Tequileros. Nampak sopan kan? Kalau nak lagi sedap, dia bunyi macam ni. Engkau nama engkau ke apa? Meh batang laki aku. Kau ingat orang takut ke apa, Baruah? Dia cakap juga, dalam dunia ni memang ada orang yang percaya masalah boleh diselesaikan bila kekerasan digunakan. Dan orang-orang dalam kartel ni adalah sekelompok manusia yang percaya benda tu. Assalamualaikum dan salamlah kebersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Aku rasa semua orang tahu betapa ganasnya kartel Mexico ni. Kalau korang tak tahu, sama ada korang baru kenal dunia atau selama ni kau hidup bawah ketiak mak engkau je. So biasanya kita dengar ketua kartel yang bunuh atau colik family orang kan. Kau pernah dengar tak orang awam yang colik family kartel? Lain macam tau. Kejadian ni berlaku pada tahun 2016 dekat San Miguel Totolapan, sebuah kawasan dalam negeri Guerrero, Mexico. Untuk pengetahuan korang, Guerrero ni salah satu negeri paling miskin dan paling ganas dekat Mexico. Kalau kau tengok pekan-pekan dekat sini, dekat luar nampak aman damai je. Nampak budak-budak main, orang pergi gereja, jin-jiran berborak sesama diorang. Yang bestnya, suasana diorang ni macam kampung dekat Malaysia tau, di mana satu kampung tu kenal antara satu sama lain. Tanya je, engkau ni anak siapa ni? Anak Mak Arub? Oh, Mak Arub terbujur sempang tu kau main jauh kau berjalan. Bapak kau tak marah kalau kat kampung mesti kau dengar macam gitu punya. Sama lah macam dia orang. Tapi di sebalik keamanan yang kita tengok ni, Guerrero ni dah lama jadi salah satu pusat utama perdagangan dadah dekat Mexico. Kawasan pergunungan yang ada dekat negeri ni dah jadi salah satu kawasan penanaman popi terbesar dalam Mexico. Daripada pokok popi ni lah candu dihasilkan. Candu ni pula salah satu bahan asas untuk hasilkan heroin. Jadi Guerrero ni dah jadi wilayah yang penting untuk kartel-kartel dekat Mexico. Untuk video ini hari, kita fokus pada daerah San Miguel Totolapan, di mana daerah ni kerajaan dah iktiraf sebagai kawasan yang berbahaya. Ramai penduduk dekat kampung-kampung kecil dah keluar dari kampung diorang sebab terlalu takut dengan keganasan kartel-kartel yang ada dekat situ. Contohnya, pada tahun 2014, orang jumpa mayat padri Katolik dekat Sungai Balsas, sungai yang ada dekat dalam daerah San Miguel Totolapan. Dalam tahun yang sama juga, grup student kolej latihan perguruan luar bandar kena serang dengan kartel. 6 orang mati, berpuluh cedera parah dan 43 orang hilang tak dapat dikesan sampai sekarang. So, kartel mana yang buat kacau dekat Guerrero ni? Time tu, kartel yang dominan dan ada pengaruh besar dekat Guerrero adalah kartel Los Tequileros. Kartel ni diketuai oleh Rebel Jacobo de Almonte atau lebih dikenali sebagai El Tequilero, yang bermaksud orang yang minum tequila. Mungkin sebab dia kuat minum tequila lah kot. Kartel ni bukan famous dengan operasi narkotik, tapi famous dengan aktiviti penculikan, peras ugut dan serangan terhadap penduduk dan ahli politik tempatan. Disebabkan dah ramai jadi mangsa culik diorang, nama El Tequilero ni sangat ditakuti oleh orang Guerrero. El Tequilero ni ada lebih 15 waran tangkap untuk pelbagai jenayah, termasuk pembunuhan ahli politik. Adik dia, Gilberto Jacobo de Almonte atau lebih dikenali sebagai El Chacal, terlibat dengan serangan terhadap pihak berkuasa Persekutuan Mexico. So dah nama pun ketua kartel, memang susah lah nak jumpa, apa lagi nak ambil gambar kan. Tapi pada tahun 2015 ada satu gambar dapat tangkap masa dia tengah minum dengan Datuk Bandar San Miguel yang baru. Datuk Bandar ni pun dah mati masa pembunuhan beramai-ramai dekat San Miguel Totolapan Town Hall pada tahun 2022 itu hari. Kes ni pun dipercayai angkara perbuatan kartel Los Tequileros. Tapi sekarang ni aku tak nak cerita part yang tu, kita fokus pada kes tahun 2016 ni Sebelum terjadinya peristiwa yang aku nak cerita ni, kerajaan negeri Guerrero memang tengah rancak dengan kempen nak tangkap El Tequilero. Berdasarkan laporan, pada November 2016, El Tequilero mengalami kecederaan dan lari menyorok dekat kawasan pergunungan dengan mangsa-mangsa culik. Kecederaan tu berpunca dari perang kartel dengan La Familia Michoacana dengan beberapa kartel kecil untuk rebut wilayah San Miguel ni. Jadi, sebuah operasi besar-besaran telah dijalankan oleh kerajaan negeri menggunakan helikopter dan pasukan keselamatan darat, tapi tak berjaya buat apa-apa tangkapan.
Cerita ni bermula dengan seorang engineer yang bernama Isoro Depas Duque. Dia ni kerja ukur tanah, survey tempat dan banyak tolong orang kampung dalam urusan sempadan tanah. Oleh kerana kebaikan dan bantuan Isoro ni, dia sangatlah dipercayai oleh orang kampung. Nak dijadikan cerita, pada bulan Disember 2016, 3 buah trak pikap masuk kampung dan meluru ke arah Isoro. Dan beberapa orang lelaki yang lengkap bersenjata terus keluar, tarik, pukul dan paksa Isoro masuk dalam trak pikap diorang. Benda ni jadi terlampau pantas. Bak kata saksi kejadian, dalam masa seminit je diorang datang, tarik Isoro terus gerak. Bagi orang kampung, kes ni bukan benda baru dan diorang tahu siapa punya kerja ni. Cuma diorang ni mampu tengok je sebab terlalu takut dengan kartel Los Tequileros ni. Berita pasal penculikan Isoro pun sampai ke telinga bini dia yang bernama Yadiera Guillermo Garcia. Dia terkejut gila dengan berita tu sampai jadi trauma yang teruknya. Gila kau, hilang laki kot. Jangan buat hal siap. Tak lama lepas tu dia dapat call untuk bayar wang tebusan kalau nak laki dia balik. Masalahnya jumlah yang diorang minta tu tinggi gila. Mana diorang nak dapat? Diorang pun miskin apa. Yadiera pun terduduk termenung jauh. Otak dia tengah proses segala info yang berserabut dalam kepala dia. Tiba-tiba something pop dalam kepala dia. Entah macam mana dia rasa berani gila nak lawan dengan kartel ni. Dia fikir sampai bila kita semua nak rasa takut ni? Bila keadaan ni nak berubah? Takkan sampai ke cucu cicit nak hidup macam ni? Yadiera pun decide nak selamatkan laki dia. Tapi motif sebenar dia nak ubah keadaan kampung dia. Malam tu, Yadiera kumpulkan orang kampung yang terdiri daripada petani, peniaga kecil, mak-mak, jiran-jiran dan orang kampung yang dah bosan dengan rasa takut diorang ni. Yadiera berdiri dan bercakap dengan diorang ni dengan rasa marah. Dah bertahun-tahun, kartel masuk kampung, colik suami, anak lelaki, golongan belia yang dianggap kuat dalam masyarakat kita. Lepas tu, diorang perah semua duit kita untuk kesenangan diorang. Sampai bila kita nak diam ni? Nak tunggu semua orang mati ke apa? Baru nak bertindak? Orang kampung nak lawan, tapi apalah daya diorang ni? Pukul orang pun tak pernah, lagi nak lawan kartel lah. Yadiera cakap, kita jangan lawan kartel secara terbuka sebab kita memang tak mampu. Kartel attack family kita, orang yang penting dalam hidup kita. So satu-satunya cara nak bagi diorang dengar cakap kita kena attack balik family kartel ni. Orang kampung yang dah bosan dengan keganasan kartel ni terus setuju dan rasa semangat nak lawan balik. Harapkan polis pun tak jadi apa, bukan boleh protect diorang. So biarlah kita mati mempertahankan diri dan orang kampung sendiri. Semua orang bersatu, baik lelaki, perempuan, yang muda, yang tua. Semua bawa keluar senapang, parang dan semua benda yang boleh dijadikan alat untuk mempertahankan diri. Diorang pun bentuk satu kumpulan pertahanan awam yang digelar sebagai Movimiento Totolapang, yang bermaksud Gerakan Totolapang. Seorang lelaki yang bertopeng pernah cakap dekat media, kita orang ni bukan penjenayah hau. Kita orang ni adalah pasukan pertahanan diri rakyat yang sah dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan. Macam aku cerita tadi, Yadiera dengan orang kampung tahu diorang tak boleh kalahkan kartel dengan kekuatan senjata. Jadi, diorang kena guna cara lain untuk paksa El Tequilero ni dengar cakap diorang. Maka diorang buat something yang orang tak jangka langsung pada masa tu. Diorang pergi culik dalam 20 orang yang dipercayai ada kaitan dengan Los Tequileros. Salah seorang yang kena culik tu ialah mak El Tequilero sendiri yang bernama Maria Felix de Almonte Salgado. Orang kampung pergi serbu masuk rumah Maria dan paksa semua orang dekat rumah tu ikut diorang. Walaupun diorang ni tebusan, orang kampung jaga baik tau diorang ni. Bagi makan minum, bagi tempat tidur yang selesa. Diorang bukan nak jadikan tebusan ni untuk dapatkan duit atau kepentingan lain. Diorang cuma nak jadikan tebusan ni sebagai aset pertukaran je. Selain daripada Mak El Tequilero, salah seorang tebusan yang kena culik tu ialah Ahli Majlis Perbandaran San Miguel Totolapang yang bernama Maria del Carmen Barrera Navarro. So dekat sini boleh nampak le yang orang kerajaan pun ada terlibat juga dengan aktiviti-aktiviti kartel ni. Cerita pasal kerajaan ni, bila pihak berkuasa dapat tahu pasal penculikan ni, diorang dah risau yang isu ni akan jadi besar dan berbahaya. Gubernur Hector Astudillo Flores buat kenyataan yang dia akan pastikan tebusan yang diculik oleh Movimiento Totolapang akan dibebaskan dan diserahkan kepada pihak berkuasa. Berdasarkan laporan pihak berkuasa, sehari lepas penculikan tu, 5 orang tebusan telah dibebaskan tanpa syarat.
Pada 13 Disember 2016, Yadiera rekod satu video di mana dia berdiri depan orang kampung yang tengah pegang senjata. Ibu awak ada dengan kita orang, Encik Tequilero. Saya suggest kita buat pertukaran. Saya bagi ibu awak, awak bagi balik suami saya. Tapi saya nak suami saya dalam keadaan selamat dan sihat. Saya juga akan serahkan ibu awak dalam keadaan selamat. Nampak sopan kan? Kalau nak lagi sedap, dia bunyi macam ni. Engkau nak mak engkau ke apa? Meh batang laki aku. Kau ingat orang takut ke apa, Barwah? Video tu start viral dekat social media di seluruh Mexico dan negara-negara jiran. Tak lama lepas tu, stesen-stesen TV dekat Mexico siarkan video tu dalam berita utama diorang. Masa tu, pertama kalinya isu keganasan kartel dekat San Miguel Totolapang dapat perhatian seluruh negara Mexico. Rakyat Mexico rasa kagum gila dengan tindakan berani Yadiera. Dia bukan ahli kartel, bukan anggota keselamatan, bukan tokoh politik. Sekadar orang awam yang tak sanggup tengok laki dia hilang macam mangsa-mangsa sebelum ni. Bila video Yadiera tu tersebar, El Tequilero dilaporkan jadi marah gila. Dikatakan dia dah plan untuk serang San Miguel Totolapang habis-habisan. Bila diorang sampai dekat pekan, diorang tengok orang kampung semua dah ready nak lawan balik. Dalam masa yang sama juga, 220 anggota tentera dengan polis dihantau ke Totolapang untuk meredakan keadaan. Diorang nak elakkan berlakunya pertempuran antara rakyat San Miguel Totolapang dengan kartel Los Tequileros. Jadi, keadaan masa tu tegang gila. Jangan kata je, confirm hari tu jadi hari yang berdarah dekat San Miguel Totolapang. Nak dijadikan cerita, El Tequilero decide nak patah balik sebab dia tahu mak dia ada dengan orang kampung ni. Kalau dia bertindak melulu, nyawa mak dia dalam bahaya, silap-silap boleh mati. Lepas tu, kerajaan negeri Guerrero hantar pasukan rundingan untuk kontak Yadiera, kumpulan Movimiento Totolapang dengan pihak lain yang berkaitan. Jurucakap kerajaan menjelaskan pihak berkuasa tak akan tangkap siapa-siapa, diorang cuma nak kontrol keadaan dan pastikan pertukaran tu dapat dilaksanakan tanpa sebarang pertempuran. Pasukan yang ditugaskan untuk selamatkan Isoro juga ditubuhkan. Yadiera tengok video pertama dia ni tak menjadi. Jadi orang kampung buat lagi satu video, tapi kali ni bukan Yadiera yang cakap. Kali ni ibu El Tequilero pula yang merayu dekat anak dia. Dia cakap, "Anakku, kalau betul engkau yang culik Isoro, pulangkan dia balik. Tolong Kalau dia ada dengan kau, ibu percaya kau akan serahkan dia balik. Tolonglah dengar cakap ibu ni." Video rayuan mak dia ni yang jadi titik penting dalam cerita ni. Lepas beberapa hari yang tegang gila dengan pressure daripada masyarakat setempat, akhirnya satu kata persetujuan dapat dicapai. Los Tequileros bersetuju nak bebaskan Isoro dan Movimiento Totolapang akan serahkan ibu El Tequilero dekat pihak berkuasa. Tak lama lepas tu, Isoro pun dibebaskan. Berdasarkan laporan media tempatan, dia dibebaskan dekat kawasan La Gavia. Lepas tu, dia jalan kaki sorang sampai ke pekan San Miguel Totolapang. Dia sampai dekat pekan dalam pukul 6.50 petang dan dijumpai dalam keadaan yang lemah dan keletihan. Bila dapat tahu Isoro dah balik, family dia terus pergi ambil dia, bawa balik rumah, bagi makan dan bagi rawatan. Masa bawa Isoro balik tu, orang kampung semua terus kerumun dan escort dia balik rumah sambil jerit, rakyat yang bersatu takkan pernah kalah. Laungan ni dah jadi simbol kejayaan untuk penduduk San Miguel Totolapang, di mana diorang berjaya paksa kartel untuk berunding dengan orang awam. Lepas Isoro dah selamat sampai rumah, orang kuat Movimiento Totolapang pun serahkan ibu El Tequilero kepada pihak berkuasa. Tak lama lepas tu, Gubernur Guerrero mengesahkan yang kedua-dua tebusan utama telah dibebaskan dengan selamat. Tak ada sebarang insiden tembak-menembak, tak ada orang cedera, tak ada orang yang mati. Walau bagaimanapun, kes ni belum selesai sebab ada lagi 14 orang tebusan yang belum dibebaskan. Lepas dah bincang beberapa jam, barulah Movimiento Totolapang bebaskan semua tebusan. Akhirnya, seluruh Mexico menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa di mana komuniti kecil berjaya paksa kartel yang ditakuti selama bertahun-tahun untuk berundur dan berunding dengan diorang. Lepas dibebaskan, syarikat akhbar Despertar del Sur dapat buat interview eksklusif dengan Isoro. Bila ditanya apa perasaan dia bila dapat balik dengan selamat, dia cakap dia happy gila, rasa macam dilahirkan semula dekat dunia ni. Dia kata Jehovah dah bagi family dia satu lagi peluang untuk hidup dengan baik dekat dunia ni. Masa dia dekat dalam bilik kurungan tu, dia dah fikir dah mungkin dia akan mati dekat situ. Dia tak pernah terfikir pun dapat balik dengan selamat. Malam pertama dia lepas balik tu, masa tidur dekat atas katil, tengok anak-anak dia, dengar bunyi-bunyi kawasan
kawasan perumahan dia rasa macam satu kehidupan baru lah untuk dia. Isoro cerita masa dia kena culik, dia kena kurung dan tidur dekat atas lantai sambil diawasi oleh orang Los Tequileros. Wartawan tanya pula, dia ada kena pukul lah? Isoro jawab, kekerasan ni adalah benda yang biasa untuk kartel. Masyarakat San Miguel dah lama dah terdedah dengan keganasan sampai benda tu dah rasa biasa untuk diorang. Dulu bila jumpa mayat semua orang takut, tapi bila dah bertahun-tahun jadi macam tu, rasa macam oh ada orang mati ya, dah tak ada rasa apa dah. Dia cakap juga dalam dunia ni memang ada orang yang percaya masalah boleh diselesaikan bila kekerasan digunakan, dan orang-orang dalam kartel ni adalah sekelompok manusia yang percaya benda tu. Bila ditanya apa respon dia dengan tindakan orang kampung yang berjuang untuk selamatkan dia, dia cakap apa yang berlaku dekat kampung dia tu adalah tanda masyarakat tengah tunjukkan denyut sosial. Dia bagi analogi masyarakat ni macam tubuh badan manusia. Bila seseorang tu demam, seluruh badan kita akan rasa tak selesa sebab ada something yang jadi dekat dalam badan kita. Lama-lama rasa tak selesa tu akan paksa antibody kita untuk menentang segala virus yang boleh merosakkan badan. Bila dah lama now hidup dalam ketakutan, lama-lama rasa takut tu dah hilang dan benda tu tak normal lah untuk manusia. Bila hati hilang rasa takut, masyarakat dah rasa ada benda yang tak kena. Masa tu lah masyarakat akan bertindak untuk pulihkan sesuatu yang tak kena dalam komuniti diorang. Bila orang kampung dah buat keputusan nak berubah, diorang akan berjuang bermati-matian untuk dapatkan perubahan tu. Wartawan tanya lagi, kalau dah tahu kawasan ni bahaya, kenapa tak keluar je? Isoro cakap, ini kampung dia dan dia sayang kampung dia. Kenapa dia nak kena keluar dari tanah sendiri? Dia cakap dia memang boleh pindah dan dapatkan kesenangan dekat tempat orang, tapi perasaan tu takkan sama macam dekat tempat sendiri. Bahasa mudahnya, hujan emas di negeri orang, hujan batu dekat negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Nampak? Orang Mexico guna peribahasa Melayu tau. Ni sebenarnya aku ringkaskan perbualan diorang tau. Kalau ikutkan dialog diorang, memang panjang berjela diorang buat. So aku bagi rumusan je lah terus, senang nak faham. Di akhir temu bual tu, Isoro tegaskan yang sokongan moral dari masyarakat sangatlah penting bila berlakunya insiden besar macam ni. Dia cakap, kalau tak kerana sokongan masyarakat, mungkin dia masih lagi dalam tahanan. Silap-silap dah mati kena bunuh dah. Lepas kes penculikan tu, pihak berkuasa Mexico teruskan usaha diorang untuk jatuhkan Los Tequileros. Pada tahun 2017, ada satu operasi untuk tangkap El Tequilero dah bertukar jadi pertempuran bersenjata. Beberapa orang anggota keselamatan dah terkorban dalam operasi tu. Kegagalan operasi ni menunjukkan yang Los Tequileros masih ada pengaruh dan kekuatan senjata yang besar dekat luar bandar Guerrero. Pada tahun 2018, muncul pula satu laporan yang mengatakan El Tequilero telah terbunuh dalam satu pertempuran dekat pergunungan Guerrero. Walau bagaimanapun, tiada pengesahan rasmi dibuat dan mayat El Tequilero langsung tak dijumpai. Jadi, nasib El Tequilero ni sama ada dia hidup atau dah mati masih kekal misteri sampai sekarang. Disebabkan tak ada apa-apa pengesahan, nama El Tequilero kekal menjadi simbol ketakutan dalam masyarakat Guerrero. Jadi begitulah kisahnya tentang keberanian seorang wanita menentang kartel yang menakutkan dekat Mexico. Peristiwa ni dah dapat perhatian antarabangsa sebab ini satu peristiwa yang luar biasa dalam suasana kartel dadah dekat Mexico. Untuk pengetahuan korang juga, peristiwa ni masih dikenang dan diceritakan kepada generasi baru dekat San Miguel Totolapang. Daripada kisah ni, apa yang kita boleh nampak, bila masyarakat dah lama now hidup dalam ketakutan, keganasan, kematian dan pihak berkuasa pun tak mampu nak selamatkan diorang, sampai satu tahap masyarakat akan hilang kepercayaan dengan kerajaan. Bila dah sampai tahap tu, masyarakat akan pilih untuk bertindak sendiri walaupun tindakan diorang tu berisiko tinggi dan melanggar undang-undang. Jadi orang Malaysia, terutamanya orang-orang politik, kena ambil iktibar dari peristiwa ni. Jangan sampai orang Malaysia ni bertindak sendiri tau untuk selesaikan segala masalah yang ada dalam negara kita ni. Kalau benda tu jadi, undang-undang dah tak ada function dah, berkemungkinan boleh jadi darurat. Bila dah darurat, memang runtuhlah sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. So beringatlah, selesaikanlah masalah dalam negara kita ni sehabis baik. Jadilah pemimpin rakyat yang bijak, adil dan tak makan rasuah. Satu lagi, bila kau dalam keadaan terdesak dan benda dah melibatkan ahli keluarga yang kau sayang, rasa takut tu akan terus hilang dalam kamus hidup kau. Rasa terdesak tu yang akan spark satu keberanian yang luar biasa. Bila keberanian tu sampai, kau bunuhlah dia 100 kali pun, dia akan bangun balik 200 kali. Kalau tanya aku, orang yang dah sampai level ni lagi bahaya daripada budak-budak kartel ni tadi. Sebab masa ni, orang-orang macam ni dah tak takut mati dah. Harapnya orang Malaysia tak perlulah nak go through pengalaman yang macam ni. Dah, cukuplah sampai situ ucapan aku. Kalau korang ada nak cakap apa-apa, korang tulis je dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf kalau bahasa aku kasar atau aku ada tersalah dekat mana-mana. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.